nak kena sekian tu. Kita dah tahu jawapan dia knowledge. Kenapa kita nak cerita pasal benda lain? Fokus pada knowledge je lah. Knowledge. Rahmat, macam mana pula dari segi oversharing? So ada ramai orang kat luar sana, dia semua benda dia nak share dalam kehidupan dia, kereta dia, rumah dia, anak-anak dia, isteri dia, kawan-kawan dia, semua dia nak share. Makan, minum, tempat mandi, office dia, semua orang dah tahu. Tuan, duit apabila masing-masing dah tidak mengikut hukum, lebih mementingkan duit berbanding hukum. Tuan tengok sekarang Ustaz tegur pun Ustaz kena kecam. Yang ditegur tu betul. Pada saya, kalau ditegur tu betul, walaupun mendatang keuntungan kepada engkau atau mendatang keuntungan pada orang lain, kau accept je lah teguran tu. Tapi tak, netizen dia lain, bahaya. Sekali tengok dah ada puak-puak geng-geng yang secara terang-terangan kalau Ustaz tegur je, Ustaz tu kena kecam. Kenapa saya cakap pasal hukum dan juga perkara ini? Kenapa tuan? Duit mengatasi segala-galanya. Kenapa dia nak tunjuk kemewahan dia tu? Okay, ni saya bagi tahu. Tuan perasan tak siapa yang selalu tunjukkan kemewahan? Selalunya dia nak rekrut orang pergi masuk dia punya group lah. Yes. Marketing. Marketing. Yang ada duit ni mesti barang dia best. Mesti kalau nak jadi affiliate untuk dia, aku boleh jadi kaya. Biasanya yang duit banyak tu yang banyak pengikut. Saya faham banyak orang cakap, oh kita nak motivate, nak jadikan sebagai motivasi untuk diorang berjaya. Tuan, dia begini. Tu saya kata berbalik kepada kejujuran. Kalau cara kau mengajak tu pun cara yang marketing semata-mata, bukan pun kereta kau atau kapal terbang kau nak tunjuk konon-konon kau ada duit, dan kau nak tunjuk duit yang banyak dengan cara aktiviti yang kau buat yang tidak mengikut peraturan, itu bukan motivate orang tuan. Contohnya lah saya nak cakap pasal forex. Ni panas juga ni. Sorry tuan kalau kena kecam video ni. Banyak tuan. That's why orang tak peduli. Aku tak peduli lah forex, fatwa kata haram ke apa ke. Aku nak ada duit macam orang tu, aku nak pakai kereta mewah macam orang tu. That's why dia berbalik kepada itu juga. Kita tengok ni perangai-perangai tunjuk duit. Kalaulah saya boleh secara terbuka sebut tuan dalam podcast ni, tapi tak boleh kan. Saya teringin nak sebut ni wajah-wajah mereka-mereka ini, semuanya yang ada agenda dan juga bisnes di belakang itu. Mesti tak percaya tengok, mesti ada benda. Sebab apa? Pada dia, aku tak payah ajak orang untuk join aku tunjuk je kekayaan aku. Sebab apa? Rakyat Malaysia, dia bukan nak keberkatan, aku nak kaya. Ini yang saya kena betulkan. Apa yang kita cari bukan kekayaan tuan, kita nak cari kejayaan dunia dan akhirat. Keberkatan itu berbalik pada situ. Tapi tak, orang tak peduli tuan. Pelaburan dah clear cut cakap benda ni scam. Dia tak peduli. Dia kata aku kena cuba. Mungkin nasib aku baik dapat berjuta-juta. Nampak tak? Jadi dia kena scam. Banyak tuan. Saya ni cakap macam ni sebab saya berjumpa dengan ramai mangsa yang datang buat report jumpa saya ni, yang orang-orang yang dia dah tahu benda tu tak betul, tapi dia join juga. Macam tuan cakap tadi lah, mana ada orang nak pinjam duit yang kau nak bayar fees ni, kau pinjam 20,000, kau bayar pun dah 18,000 fee tu. Tak masuk akal. So kalau kita lihat orang ni jenis manusia jenis apa, mereka ni adalah mereka yang of course pengetahuan dia kurang sedikit. That's why saya menyeru siapa-siapa lah, saya ke kawan-kawan saya ke, cakap benda ni berkali-kali. Hidayah tu dia tak datang sekarang, dia akan datang nanti. That's why kena cakap, kena maintain cakap. Macam mana Rahmat